kita biasa dengar orang cakap, oh dah tak ada dah lelaki baik dekat Malaysia ni kan, nak cari jodoh kan. Dah susah dah nak cari perempuan yang baik-baik kan untuk jadikan jodoh. So saya nak share lah satu kisah saya lah kan. Saya teman isteri saya pergi HKL kat bahagian perempuan lah kan, untuk orang bersalin, untuk orang mengandung. So ramai lah wanita kat sana, dan juga ramai juga yang ditemani dengan pasangan masing-masing kan. Tapi ada satu pasangan ni yang macam mengganggu saya lah kan, sebabnya waktu tu orang ramai, orang semua dah penat, turn pun bergerak dengan lambat. So dia punya, saya assume husband lah kan, husband dia marah-marah kat dia, dan perempuan ni pula layan husband dia, balas balik dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik apa semua kan. Tapi husband dia duduk macam emotional gila kan. So kita rasa kesian lah, rasa simpati lah kan. Perempuan yang tahu lah kan, perempuan tengah mengandung, sarat, macam-macam rasa lah, lawyer, penat dan sebagainya kan. Dan lelaki ni marah pula kan, dah ramai orang, semua orang dengar. Terganggu lah kan. Dan juga saya tengok juga ada pasangan lain pula, ada juga yang macam tu juga lah, yang husband garang, marah semua kan. Tapi bila tengok balik, perempuan tu okey je kan. Dia berpisah lepas tu okey je lah, macam baik lah, mungkin gaya je macam, tapi sebenarnya okey je kan. So tapi nak katakan benda tu sangat disturbing, mengganggu lah kan. Sebab kita pun dah ada anak perempuan, kita tak tahu macam lagi nanti suami dilayan dia semua kan. Lepas tu saya tengok pula beberapa pasangan yang lain. Pasangan yang lain ramailah sebenarnya laki yang lain wanita tu dengan baik. Sangat baik kan. Sama-sama buat anak, sabar je layan anak, happy, senyum je, buat lawak, bergurau, senda je dengan isteri. Ramai lagi lelaki-lelaki yang lagi baik lah. Maksud yang baik lah, yang baik kan. So saya nak katakan bahawa hidup ni, kita ni tentang apa kita fokus. Kan kalau kita asyik duk fokus benda tu, kita fikir, kita hanya fix kepada benda tu je kan. Kalau kita benda yang negatif je, negatif lah kita dapat. Tapi kalau kita luaskan pandangan kita luaskan pemikiran kita, kan, cara fikir kita, sangkaan kita akan dapat tengok ramai lagi yang baik-baik, ramai lagi yang bagus-bagus kan. Begitu juga kan cari jodoh. Kita kata, oh susah nak cari lelaki yang baik sekarang. Tapi tengok kawan-kawan kita, jumpa lelaki baik kahwin, jumpa lagi baik kahwin, jumpa lagi lelaki baik kahwin kan. Begitu juga orang perempuan kan. So apa yang kita fokus expand kan, kalau mata kita duk cari je lelaki yang tak elok, cari je perempuan yang tak okey, so itulah yang kita akan jumpa, yang selalu kita akan jumpa. Tapi kalau kita fokus, kita yakin, kita bersangka baik, benda baik-baik lah akan jumpa dekat kita kan, dengan mudah, dengan banyaknya. Okey, begitu juga dengan Tijanah kan, dekat portal cari jodoh Muslim Malaysia kita orang kan. So apa benda yang kita fokus, apa sangkaan kita. Kalau kita duk fokus tapak yang tak elok, yang tak apa-apa, itu yang kita duk jumpa kan. Tapi kalau kita fikir, misalnya dia yang baik macam aku, yang lagi baik daripada aku, yang memang sesuai dengan aku, so insyaAllah kita akan dipermudahkan. Ramai dah jumpa jodoh dekat Tijanah ni, ramai sangat jumpa yang macam kita sangka lah, boleh jumpa yang macam tu, yang kata macam sokong 1000 kali ganda lagi baik daripada yang sebelum ni. Ada juga yang anak VIP lah kiranya kan, jumpa juga dalam ni. So ramai je yang okey-okey, yang baik-baik, yang elok-elok dalam ni. So insyaAllah kita bersangka baik, kita cuba yang terbaik, jangan berputus asa, jangan cepat sangat nak give up semata-mata jumpa yang seorang yang tak okey, yang tak sesuai dengan kita. Tak sesuai dengan kita, biarlah kita kita cari yang lain. Kita nak cari seorang je yang terbaik untuk diri kita kan. Kita kan nak ramai pun kan, nak kahwin dengan seorang je. So tak cuba rugilah tak tahu kan. So tak salah kita mencuba, tak rugi. Yang belum cuba belum tahu kan.